Kenapa aku dibakar begini? Alah, sikit je. Tak ada siapa tahu. Sesungguhnya, orang yang memakan harta orang lain dengan cara batil, mereka sebenarnya menelan api ke dalam perut mereka. Surah An-Nisa ayat 4. Ampunkan aku. Lidah aku sakit. Dia tu memang hina. Aku cerita je. Benda betul. Adakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Surah Al-Hujurat ayat 49. Aku tak sanggup tengok lagi. Alah, tengok je. Tak sentuh pun. Mata juga berzina dan zinanya adalah memandang. Hadis riwayat Muslim. Air. Tolong. Semua orang buat riba, Norman lah. Rasulullah melihat orang berenang dalam sungai azab kerana riba. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa aku dihina begini? Aku lebih tinggi dari dia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 31. Neraka bukan zalim. Ia hanya memulangkan apa yang kau buat. Setiap dosa ada kesannya. Ada yang kau rasa di dunia, ada yang kau tanggung di akhirat. Dan yang paling menakutkan, bukan api, bukan haus, bukan hinaan manusia, tetapi saat kau sedar bahawa semua azab itu datang daripada pilihan kau sendiri. Allah dah beri masa, dah beri peluang, dah beri amaran. Yang tinggal sekarang, apa yang kau pilih selepas ini?